Assalamualaikum. Okey gang, so ni aku nak review dekat Ampor speed auto daripada Matchbox lah. Yang ni auto Ford 1968 Ford Mustang Fastback. Yang ni tak silap aku Mustang muscle car yang ni, auto lama kan. Okey, tapi aku minat sebab dia punya detail lah. Tapi yang ni dia punya slack Matchbox tak bagi detail bahagian depan. Saat aku zoom. Okay, detail depan dia tak bagi. Walaupun ada logo kuda tu kan, lampu dia tak ada. Sayang ni. Tapi detail belakang pun sama, tak ada tak ada lampu dengan tak ada logo belakang tu. Dia cuma bagi dekat livery bahagian bahagian tepi je. Dengan logo Mustang dengan tulisan Mustang. Tapi rim dia memang ni terus sebab aku beli, sebab bentuk dia dengan rim dia. Jarang-jarang kereta dapat rim macam ni kan. Selalu kalau kita biasa tengok rim macam ni, lepas tu rim macam ni. Tapi dekat Mustang ni betul-betul kereta lama dia bagi rim lama juga tapi memang cantik lah. Tu antara sebab aku minat kereta Mustang ni. Dalam chrome, base bawah plastik, tapi cantik lah, made in Thailand. Okay, color dia pun lawa ni, metallic dia, metallic biru lembut-lembut lah macam tu, nampak jahat betul lah. Okay, so siapa nak beli Matchbox 1968 Ford Mustang Fastback ni, aku tak link atas ni, apa boleh dapat situ lah. Tapi aku boleh cakap dia punya design tu lawa. Okay, Assalamualaikum.